Hello, what's up guys? Jangan. Tak nak WhatsApp guys, tak nak WhatsApp guys. Itu WhatsApp? Khairul Amin. Ikut je lah skrip. Saya Khairul Onana. Berapa kali dah tak ikut skrip? Saya Okey. buat. Okay, teruskan. Cepat. Okay, standby. 3, 2, 1, and action. Hai semua. Bersama dengan saya Khairul Onana untuk menu kedua iaitu coklat jar nuts. Wow. Okey. Pertama sekali, untuk penyediaan pertama, sila panaskan air di dalam balang. Baik. Okey. Pernah nampak dekat tok-tok yang biasa orang macam tu letak je. Okey, boleh. Sama je. Kita Letak atas tu. Tak ada dek, apa nama? Kiki. Kiki. No. No. Okey. Jangan bagi saya buat. Awak yang nak buat. Okey. Letak Kiki. Saya saja je. Okey. Minta maaf semua anda-anda di rumah. Api jangan sampai macam nak leburkan rumah tu. Tak perlu. Oh, okey. Sikit saja. Sedikit. Sebab apa kita memerlukan zarah-zarah coklat kan dia besar-besar. So kita nak kecilkan dia punya zarah tu. Ni berapa lama nak tunggu? Sangat pula. Ni berapa lama nak tunggu? Lebih kurang kalau api kecil ini sejam setengah. Mana Onana? Hai. Mana dia? Onana kat sini. Cepatlah, kita nak kena habiskan ni. Jajak sama dengan kawan saya. Okey. Lumayan lah. Onana. Okey, cepat. Lepas tu? Coklat ni kita masukkan ke tengah supaya penonton di rumah boleh nampak dengan jelas. Baik. Untuk kita membiarkan coklat itu beku, room temperature, beku, room temperature, so kita boleh makan dia berulang-ulang kembali. Okey. Ulang-ulang kali. Macam mana? Apakah cara dia? Letak minyak. Ya, dah tahu jawapan dah. Masuklah. Okey. Kita masak Masukkan. Letak minyak. Okey. Okey, awak kacau. Kacau. Saya kacau. Tak apa, saya boleh kacau. Masalah. Sementara saya kacau minyak tu, Dalam awak jar tolong ni. masukkan Coco Crunch ni separuh daripada botol. Banyak ke? Okey. Separuh. Macam ni? Lah, biasa Banyak ni. Ya, boleh tambah sikit lah. Ni makan untuk family. Okey, alright. So, kita gaulkan coklat ni dengan sebati dengan minyak tadi. Kita kacau sampai rasa disebati. Tapi, apakah cara untuk bagi coklat ni rasa sedap, lazat dan juga berkrim? Kita letak susu good day. Kita letak susu good day yang Sangat penuh berkhasiat. dengan protein, vitamin, tanpa bahan pengawet. Itu yang best tu. Cara dia adalah, awak sementara tu awak kena kacau. Sebab tekstur akan bertukar. coklat ni dia akan satu. Sambil kacau. Take note ya. Take note. Nah, Kacau. ni crucial. Ini momen-momen penting ya. Untuk makcik-makcik kat rumah, anda kena sentiasa Kacau. alert. Lah bertukar. Dia jadi lebih... Kan? Dia lagi lekat, likat, sedap. Awak boleh masukkan kekacang-kekacang ini atas on top of the coklat tu. Yes. Semua tau, bukan satu je, semua. Tak payah macam tu, ni macam teruk sangat. Tu buat teruk, macam ni je. Tak, dia kena ada layer-layer. Cantik sikit. Kena ada Saya kacau seni. Benda ni, juadah ni sesuai untuk kalau kata nak buat kuih raya kat rumah kan. Boleh lah. Boleh pakai. Agak-agak macam anak-anak nak impresskan ibu bapa yang selalu main game tu. Kalau asyik kena marah, cuba buat Buat ni. coklat jar nuts. Nuts. Lepas tu simple. Tuangkan coklat tu perlahan-lahan ke dalam jar nuts ini. Minta jauh semua barang-barang semua ke tepi gada sebab dia akan berkecah sikitlah. Sebab ni cara Onana. Nampak? Okey. Khairul Onana. Khairul Onana. Yes sir. Lepas tu masukkan lagi? Masukkan lagi Choco Crunch tu. Coklat jar nuts. Ini memang tak kedekut ni. Ni tak kedek. Ni tak kedek. Ni Dia barang kedek. tak kedek. Baik. Nampak? Sehingga titisan coklat yang terakhir kita bagikan semua. Inilah rupanya jar nuts Onana style. Coklat Janat Yes. Onana style. Kita jumpa lagi dalam rancangan Dapur Good Day. Misi Sarima dan Tuya Tu ya. versus Cik Ton.